Hai semua, jom kita belajar Sains Tingkatan 2 Bab 11 iaitu bintang dan galaksi. Kita akan kenal apa itu bintang, galaksi dan alam semesta. Bintang ialah jasad cakrawala yang menghasilkan cahaya dan debu sendiri melalui tindak balas nuklear. Contoh yang terdekat ialah matahari. Warna-warna bintang yang menunjukkan suhu dia iaitu biru, paling panas, kuning sederhana dan merah lebih sejuk. Bintang bermula dari nebula iaitu awan gas dan debu. Dari situlah lahirnya bintang baharu. Bila bintang habis tenaga, ia boleh berubah menjadi kerdil putih, supernova atau lubang hitam bergantung kepada saiznya. Galaksi pula, galaksi ialah kumpulan besar bintang, gas, debu dan planet. Bentuk utama ada 3 iaitu berpilin, elips dan tidak sekata. Galaksi kita ialah Bima Sakti. Matahari hanyalah salah satu daripada berbilion bintang dalam galaksi ini. Secara ringkasnya, bintang ialah sumber cahaya di angkasa dan galaksi ialah rumah besar yang menempatkan berjuta-juta bintang dari nebula hingga ke galaksi. Sumber ini menunjukkan betapa luasnya dan menakjubkan alam semesta ini. Itulah bab 11, bintang dan galaksi. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini. Bye!